Assalamualaikum adik-adik semua. Hari ini, Abang nak cerita tentang seorang budak lelaki yang luar biasa. Nama dia Aiman. Umur dia baru 12 tahun. Tapi hati dia besar macam sungai Pahang. Aiman bukan budak biasa. Dia sangat suka dengan alam. Dia suka tengok burung, suka tengok ikan berenang, suka main air sungai dengan kawan-kawan. Dan yang paling penting, Aiman suka tolong orang. Tapi pada satu pagi yang tenang, masa Aiman tengah makan roti canai cicah dal, mak dia datang sambil pegang surat warna coklat. "Aiman, ni surat dari cikgu sekolah kamu," kata maknya. Dengan tangan yang penuh kari, Aiman buka surat tu perlahan-lahan. Matanya terus terbeliak. "Wah, aku terpilih untuk satu misi penting untuk selamatkan sungai di Temerloh." Dia tak tunggu lama. Dia terus naik ke bilik, kemas beg, masukkan kamera kecil, buku nota, botol air dan semangat luar biasa. Perjalanan bermula. Pagi esoknya, Aiman naik bas ke Temerloh. Sepanjang jalan, dia tengok pemandangan hijau sawah padi, bukit bukau, kampung-kampung yang tenang. Hati dia makin berdebar. Sampai je di stesen bas Temerloh, ada seorang pakcik sedang tunggu dia. Pakcik tu berjanggut putih, pakai topi rotan dan senyum mesra. "Kamu Aiman ya? Saya Pak Lan. Selamat datang ke Temerloh." Pak Lan bawa Aiman terus ke tebing sungai Pahang. Sungai itu luas, tapi airnya agak keruh. Dulu sungai ini jernih. Orang boleh mandi, boleh tangkap ikan patin besar-besar. Tapi sekarang, banyak sampah, banyak minyak hitam. Aiman tunduk, ambil nota. Dia tulis, "Sungai ini perlukan bantuan segera. Cari jawapan di pasar." Keesokan harinya, Aiman pergi ke pasar pagi Temerloh. Ada ramai orang, ada bau ikan, ada suara peniaga. Di satu sudut, dia jumpa seorang nelayan tua. Kulit gelap, tangan kasar, senyum mesra. Nama dia Pak Mail. "Dulu saya dapat tangkap 10 ekor ikan patin sehari. Sekarang nak dapat 2 ekor pun susah," kata Pak Mail sambil mengeluh. Aiman diam. Dia rasa sedih, tapi dia tak nak kecewa. Dia genggam pen dan berbisik pada diri sendiri, "Aku kena buat sesuatu." Pasukan penyelamat sungai. Aiman pergi dari rumah ke rumah. Dia jumpa budak-budak kampung. Dia ajak mereka semua buat satu kumpulan. "Hei, kita buat pasukan khas. Nama kita Pasukan Penyelamat Sungai." Budak-budak kampung setuju. Ada yang bawa guni sampah, ada yang bawa cat. Hari Ahad, semua orang turun padang. Mereka kutip sampah di tepi sungai. Mereka cat papan tanda besar yang tulis, "Jangan buang sampah ke dalam sungai." Ada yang menanam pokok kecil di tebing. Aiman ambil gambar, Aiman rakam video. Dia kumpul semua bukti dan buat satu laporan kemas. Siap dengan gambar dan nota. Detep pameran di Dewan Kampung. Seminggu lepas tu, Aiman anjurkan pameran sungai bersih di Dewan Orang Ramai. Dewan tu penuh. Tok Imam datang, Tok Penghulu datang. Makcik, pakcik, budak sekolah semua hadir. Aiman berdiri depan skrin besar. Dia tunjuk gambar sungai yang kotor dan gambar sungai yang dah bersih. Dia tunjuk video budak-budak kampung kutip sampah, tanam pokok dan tolong sama-sama. Akhir sekali Aiman pegang mikrofon. Dia tarik nafas dan berkata, "Kalau kita semua jaga sungai, sungai akan jaga kita semula. Air yang bersih buat hidup kita lebih ceria." Semua orang berdiri dan tepuk tangan. Hidup Aiman. Hidup pasukan sungai. Temerloh bersih, Temerloh indah. Detep. Hero kecil misi besar. Setiap hari itu Aiman digelar Penyelamat Kecil Temerloh. Dia bukan polis, bukan doktor, bukan menteri. Tapi dia ada cita-cita dan keberanian. Dan adik-adik, abang nak pesan sesuatu. Kalau Aiman boleh ubah sungai, adik-adik pun boleh ubah dunia. Mulakan dengan benda kecil. Kutiplah sampah, sayangilah pokok. Dan jangan lupa, bila kita jaga alam, alam akan jaga kita. Tamat cerita, jumpa lagi dalam kisah akan datang. Assalamualaikum adik-adik semua.